Apakah itu besi dan apa itu keluli serta bagaimana ia dihasilkan? Hai peminat kejuruteraan, nama saya Gustavo Pereira. Pernahkah anda tertanya-tanya bagaimana orang menapis besi dan keluli? Anda mungkin pernah dengar tentang biji besi. Tetapi bagaimana kita menukar timbunan tanah menjadi satu set peralatan pembedahan keluli tahan karat atau sebuah lokomotif? Jika Anda perlu menamakan teknologi yang paling memberi kesan kepada masyarakat moden, penapisan unsur logam berat besi pasti berada di antara yang teratas. Besi membentuk pelbagai produk model yang sangat banyak, terutamanya besi komersial yang kaya dengan karbon, yang kita panggil sebagai keluli. Kereta, traktor, jambatan, kereta api, alat pencakar langit, senjata dan pelbagai lagi barangan lain bergantung kepada besi dan keluli untuk menjadikannya kukuh. Besi sangat penting sehingga masyarakat primitif diukur berdasarkan tahap mereka belajar untuk menapisnya. Dari situlah datangnya istilah zaman besi. Besi ialah unsur yang sangat berguna, amat kuat dan pada masa yang sama mudah dibentuk. Jika dipanaskan dengan betul, besi juga agak mudah dibentuk kepada pelbagai bentuk serta ditapis menggunakan alat yang ringkas. Dan bercakap tentang alat-alat tersebut, tidak seperti kayu, besi boleh menahan suhu tinggi tanpa terbakar, menjadikannya berguna untuk kerja-kerja yang memerlukan suhu tinggi. Tidak seperti kebanyakan unsur lain, anda juga boleh memagnetkan besi, menjadikannya berguna dalam penciptaan motor dan penjana elektrik. Dan akhirnya, sudah tentu tiada kekurangan besi yang perlu dirisaukan. Kerak bumi mempunyai 5% besi dan di beberapa kawasan, unsur ini tertumpu dalam bijih yang mengandungi sehingga 70% besi. Besi sangat penting dalam sejarah manusia kerana ia boleh diekstrak dengan agak mudah menggunakan alat yang tersedia dalam masyarakat primitif. Mungkin akan tiba satu hari di mana manusia akan menjadi begitu maju dari segi teknologi sehingga besi akan digantikan sepenuhnya oleh aluminium, plastik dan bahan seperti karbon serta gentian kaca. Tetapi buat masa sekarang, persamaan ekonomi memberikan besi dan keluli murah kelebihan besar berbanding alternatif yang lebih mahal ini. Manusia telah mencipta pelbagai kegunaan untuk besi, daripada alat pertukangan dan peralatan memasak sehinggalah kepada mesin yang rumit dan kapal angkasa. Tetapi sebelum besi boleh digunakan untuk mana-mana tujuan ini, ia perlu dikeluarkan dari dalam tanah. Sebelum banyak tamadun purba mula beralih dari zaman gangsa ke zaman besi, beberapa pembuat alat sudah pun mencipta peralatan besi daripada sumber kosmik, meteorit. Dipanggil sebagai tembaga hitam oleh orang Mesir, besi meteorit bukanlah jenis bahan yang ditemui di kawasan yang besar dan kukuh. Sebaliknya, para tukang menemui cebisan besi itu berselerak di kawasan yang luas. Sebagian besar besi di bumi, bagaimanapun, terdapat dalam biji besi yang dilombong terus dari tanah. Biji mentah ialah campuran antara biji itu sendiri dan tanah yang longgar. Biji sebenar biasanya boleh dipisahkan dengan menghancurkan biji mentah dan hanya membasuh tanah yang lebih ringan. Menguraikan biji sebenar adalah lebih sukar kerana ia merupakan sebatian kimia yang terdiri daripada karbonat, hidrat, oksida, silikat, sulfida dan pelbagai kekotoran. Untuk mendapatkan ketulan besi dalam biji, anda perlu mencairkannya. Peleburan melibatkan pemanasan biji sehingga logam menjadi berongga dan sebatian kimia dalam biji mula terurai. Paling penting, ia membebaskan oksigen daripada biji besi yang membentuk peratusan tinggi dalam kebanyakan biji biasa. Peralatan paling primitif yang digunakan untuk melebur besi ialah sebuah dapur tempur. Di dalamnya, seorang tukang besi membakar arang bersama biji besi dan bekalan oksigen yang baik yang dibekalkan oleh alat penghembus atau kipas. Arang pada dasarnya adalah karbon tulen. Karbon ini bergabung dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida yang membebaskan banyak haba dalam proses tersebut. Karbon dan karbon monoksida bergabung dengan oksigen daripada biji besi dan membawanya pergi, meninggalkan hanya logam besi sahaja. Tetapi dalam sebuah bengkel, api tidak cukup panas untuk mencairkan besi sepenuhnya.
Sebaliknya, besi dipanaskan menjadi satu jisim berongga yang mengandungi besi dan silikat daripada biji tersebut. Memanaskan dan menempa jisim ini akan memaksa kekotoran keluar dan mencampurkan silikat kaca ke dalam logam besi, menghasilkan besi tempah. Besi tempah adalah tahan lasak dan mudah untuk dibentuk, menjadikannya sangat sesuai untuk membuat peralatan. Pembuat peralatan dan senjata telah belajar meleburkan tembaga jauh lebih awal sebelum besi menjadi bahan utama. Bukti arkeologi menunjukkan bahawa tukang besi di Timur Tengah telah meleburkan besi seawal 2,500 tahun sebelum Masihi. Walaupun mengambil masa lebih 1,000 tahun untuk besi menjadi logam utama di rantau tersebut. Namun, untuk menghasilkan besi berkualiti lebih tinggi, tukang besi memerlukan relau yang lebih baik. Teknologi ini berkembang secara beransur-ansur sepanjang berabad-abad. Pada pertengahan abad ke-13, relau yang lebih tinggi dan alat penghembus yang dikendalikan secara manual membolehkan relau Eropah membakar dengan cukup panas. Bukan sahaja untuk melembutkan besi, tetapi juga untuk mencairkannya. Hari ini cara paling maju untuk meleburkan besi adalah di dalam relau tinggi. Sebuah relau tinggi diisi dengan biji besi, arang kayu atau kok, dan batu kapur. Jumlah besar udara ditiup ke bahagian bawah relau dan kalsium daripada batu kapur bergabung dengan silikat untuk membentuk terap. Besi cair berkumpul di bahagian bawah relau tinggi di atas lapisan terak ini. Kemudian, secara berkala, besi cair dibiarkan mengalir dan disejukkan. Pada ketika ini, besi cair biasanya mengalir melalui satu saluran atau acuan yang diperbuat daripada pasir. Setelah ia sejuk, logam ini dikenali sebagai besi tuang. Resepi. Asas untuk menghasilkan 1 tan besi tuang, anda memerlukan 2 tan biji, 1 tan kok dan setengah tan batu kapur. Suhu di telah relau tinggi boleh mencecah kira-kira 1,600 darjah Celsius. Besi tua ini mengandungi 4 hingga 5% karbon dan ia sangat keras serta rapuh sehingga hampir tidak berguna. Jika anda ingin melakukan apa-apa dengannya, anda mempunyai 3 pilihan. Pertama, anda boleh mencairkannya, mencampurkannya dengan sangat dan mengetuknya untuk menghilangkan sebahagian besar karbon dan menghasilkan besi tempah yang kuat dan mudah dibentuk. Pilihan kedua ialah mencairkan besi tuang dan mencampurkannya dengan besi buruk, membuang kekotoran dan menambah aloi untuk membentuk besi tuang. Logam ini mengandungi 2 hingga 4% karbon bersama dengan sejumlah silikon, mangan dan kesan kekotoran. Besi tuang, seperti namanya, biasanya dicurahkan ke dalam acuan untuk membentuk pelbagai jenis bahagian dan produk. Pilihan ketiga untuk besi babi adalah meneruskan lagi proses penapisan dan menghasilkan keluli. Keluli ialah besi yang kebanyakan kekotorannya telah dibuang. Keluli juga mempunyai kepekatan karbon yang konsisten antara 0,5% hingga 1,5%. Kekotoran seperti silika, fosforus, dan sulfur sangat melemahkan keluli. Sebab itu, ia mesti disingkirkan. Kelebihan keluli berbanding besi ialah kekuatannya. Relau terbuka ialah satu cara untuk menghasilkan keluli daripada besi tuang. Besi tuang, batu kapur dan biji besi dimasukkan ke dalam relau terbuka dan dipanaskan pada suhu kira-kira 871 darjah Celsius. Dengan itu, batu kapur dan biji membentuk sanga yang terapung di permukaan. Kekotoran termasuk karbon dioksidakan dan berpindah dari besi ke sanga. Apabila kandungan karbon adalah betul, anda akan mendapat keluli karbon. Pelbagai jenis logam boleh diadunkan ke dalam keluli pada tahap ini untuk menghasilkan sifat-sifat yang berbeza. Sebagai contoh, penambahan 10% hingga 30% kromium menghasilkan keluli tahan karat yang sangat tahan terhadap karat. Gabungan kromium dan molibdenum menghasilkan keluli krom molibdenum yang kuat dan ringan. Penambahan niobium menghasilkan ferroniobium yang sangat ringan dan tahan lasak serta digunakan dalam pelbagai aplikasi. Dan jika anda ingin tahu lebih lanjut, terdapat sebuah video pada kad di akhir video ini. Dan anda boleh bayangkan hidup anda hari ini tanpa keluli? Pernahkah anda perasan berapa banyak barang dalam kehidupan seharian kita yang menggunakan bahan ini? Tinggalkan di ruangan komen, saya ingin tahu.
Saya akan tinggalkan 2 video di sini di sebelah yang Anda mungkin suka juga, yang melengkapkan topik ini. Jadi jangan lupa untuk tengok. Inilah masa Anda untuk tekan butang suka pada video, langgan saluran ini, dan aktifkan loceng notifikasi. Itulah dia kawan-kawan, salam hormat dan jumpa Anda di video seterusnya.